keadaannya semakin lemah. Kalau malam ni tak ada perubahan, kita doa banyak-banyak umur dia panjang, pakcik. InsyaAllah. Baik Zura, bangun. Besok dah hari raya kah? Kamu belum minta maaf lagi dengan bapa. Tahu tak betapa susah bapa nak sampai sini. Kereta bapa tu lagi tua daripada kau. Tak boleh jalan jauh pun. Tadi kereta rosak kat Kuala Lumpur. Bapa nak minta tolong dengan siapa, Zura? Dengan siapa? Zura. Zura yang sihat ni pun bapa call tak nak jawab. Kalaulah kamu dengar kata bapa ni, kita tak jadi gaduh macam ni. Kau dipandang bapa ni macam tak tahu apa-apa pun ya. Tapi hari ini bapa baru tahu banyak perkara yang bapa tak tahu. Assalamualaikum, Pakcik. Waalaikumsalam. Pakcik nak ke mana? Pergi hospital. Oh, jom saya tolong Pakcik. Bapa manalah tahu naik train. Last kita naik train pun 3 tahun dulu. Itu pun sebab engkau ada. Masa tu kita pergi jalan tol. Kita beli baju raya sama-sama. Berbuka kat kampung baru. Terawih dekat Masjid Jamik. Bukan bapa tak sayang. Cuma bapa tak tahu. Tak pandai nak tunjuk itu semua pada Zura. Bangun anak, bangun. Bangun, salam. Cium tangan bapa. Bangun minta maaf pada bapa. Tak kiralah besar mana dosa kamu, salah kamu. Bangunlah minta maaf, nak. Betul kata kau, nak. Betul kata kau. Tak semuanya bapa tahu. Memang betul kata kau. Pak. Mak Zura minta maaf.
Zura, Zuralah satu-satunya harta dunia dan akhirat Bapa.